Hai, 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi satu kes. Okey, satu kes kita ada Hyundai Santa Fe. Owner ni apa yang berlaku kat kereta dia kalau boleh tengok kat atas ni. Okey, inilah Hyundai Santa Fe ni. Apa jadi kat owner? Dia accident sebenarnya, dia langgar lembu. So apa jadi? Habis kat depan dia ni rosak. So banyak benda jugalah dia tukar kan. Tapi nak dijadikan cerita, lepas dah siap apa semua, bulan 12 hari tu dia ambil kereta daripada insurans. Kereta dia mula ada masalah. Masalah dia yang pertama adalah hilang power. Power tak ada, tekan-tekan tak pergi, tekan-tekan tak pergi. Nombor dua, masalah dia asap hitam keluar banyak. Memang banyak lah. So dari bulan 12 hari tu, sehinggalah sekarang bulan 5, bulan 6 dah. So dia bawa lah datang ke bengkel kami. Lepas dia dah cuba macam-macam ikhtiar lah kan. So dia ikhtiar lagi dengan kami. Dia cuba kok ada jodoh dengan kami. Dan Alhamdulillah ada jodoh. Apa maksud ada jodoh? Kami cari-cari rupanya nampak apa yang kami jumpa. Ini hose intercooler dia. So kami cari-cari jumpa. Rupanya hose intercooler dia dah koyak. So apa jadi? Dia punya boost bocor. Boost bocor tak ada power lah. Sebab tu asap hitam keluar. Kat sini saya nak pesan. Siapa yang ada masalah tu, masalah kereta tak settle, boleh cuba cari kami. Kami cuba settlekan. Tapi kalau boleh bagi kami masa dan ruang. Macam ni lah. Alhamdulillah. Cepat kita boleh cari dalam masa sehari. Alhamdulillah. So kalau siapa yang nak check kereta, nak cari masalah kereta atau nak servis kereta ke, boleh cari kami di Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Dapat tiap hari ni settle.